Rai, Yes, Papa. I heard you did something stupid to anak Datuk Rahim. Papa tanya tak kawan Papa tu kenapa I buat macam tu? Anak dia cuba pegang I, Papa. Pegang je kan? Sikit je pun. Mati. Ya, memang tak mati. Tapi mungkin pada you, Papa, benda ni normal sebab Papa dah biasa kan? Pegang mana-mana perempuan kat luar sana, entah siapa-siapa. Mind your word, Rayana. You can tell your friend that anak dia bacul sebab biar perempuan yang bayar dinner. Bloody hell.